Pertubuhan Peguam Lawyers for Liberty mengecam cadangan untuk menghidupkan semula hukuman sebat di sekolah, larangan telefon bimbit untuk remaja bawah 16 tahun dan peningkatan pemantauan polis yang disifatkan sebagai tindak balas tergesa-gesa dan dangkal terhadap insiden jenayah kejam melibatkan pelajar perempuan baru-baru ini. Menurut laporan Malaysia Kini, pengarah LFL, Zaid Malik, berkata langkah kerajaan yang diumumkan selepas kes pembunuhan seorang pelajar dan kes rogol beramai-ramai terhadap seorang lagi pelajar di kawasan sekolah tidak menyelesaikan punca sebenar keganasan tersebut. Langkah-langkah ini tidak berkesan, terburu-buru dan hanya reaksi impulsif yang memberi ilusi masalah sedang ditangani, kata Zaid dalam satu kenyataan hari ini. Zaid turut mempersoalkan keberkesanan hukuman rotan dalam mencegah jenayah seperti rogol atau pembunuhan dan sama ada larangan telefon bimbit dapat mengatasi masalah seksisme yang menjadi pendorong kepada jenayah tersebut. Beliau juga mencabar dakwaan bahawa media sosial dan permainan dalam talian adalah punca kejadian jenayah dengan menegaskan bahawa tiada bukti yang kukuh untuk mengaitkan faktor-faktor tersebut. Isu serius memerlukan penyelidikan yang mendalam, bukan reaksi terburu-buru yang hanya bertujuan untuk mengelak tekanan politik. Dasar yang diperkenalkan tidak akan berjaya selagi akar masalahnya tidak dikenal pasti, ujarnya. Pada Jumaat lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan cadangan untuk melarang remaja bawah 16 tahun daripada menggunakan telefon pintar sebagai langkah kerajaan membendung peningkatan kes buli dan keganasan di sekolah. Anwar menyatakan bahawa ini adalah antara 3 tindakan segera yang dicadangkan Kabinet bagi menangani masalah tersebut. Zaid menegaskan bahawa punca utama keganasan ini adalah seksisme sistemik dan sikap prejudis terhadap wanita yang terus membara dalam masyarakat. Beliau juga mengkritik kegagalan kerajaan untuk mengambil pendirian tegas terhadap kenyataan-kenyataan misoginis yang hanya akan menguatkan lagi sikap tersebut dalam institusi yang sepatutnya melindungi mangsa. Zaid menuntut kerajaan menghentikan pendekatan yang tidak menyeluruh dan memberi tumpuan kepada punca sebenar masalah ini, seksisme yang wujud dalam masyarakat dan juga dalam institusi kerajaan sendiri. Jika kerajaan terus menyalahkan media sosial dan permainan dalam talian, maka kebimbangan orang ramai tentang keselamatan anak-anak mereka, terutama pelajar perempuan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, adalah amat berasas, katanya.